Honor Magic 8 Pro ni dia punya feel dia macam korang tengah bawa satu kamera dengan lens yang panjang-panjang tu. Tapi yang ni version slim and mesra pocket. Yang paling mantap ni, walaupun aku pegang dengan satu tangan, dia mengurangkan gegaran dengan bantuan SIPA 5.5 tau. Dia akan stabilizekan korang punya image tu untuk dapatkan foto yang lebih cantik. Sekarang ni waktu dah sesuai dah sangat. Hari pun dah gelap. Aku nak try dia punya low light dah. Honor Magic 8 Pro ni memang king of low light untuk 2025. Satu lagi features yang best dekat Honor Magic 8 Pro ni, dia ada Ultra Night Telephoto tau. Sekali lagi, zoom konta untuk waktu malam. Lighting yang macam ni memang cantik lah waktu malam, tapi agak tricky tau kalau kita nak shoot. Menggunakan Honor Magic 8 Pro ni, dia boleh kawal highlight tu, shadow semua tu bagi nampak balance tau. Macam kamera ada big aperture 1.6 sebab yang ni memang ada pun. Portrait Night Engine ni menyebabkan iPhone 17 Pro Max tu kalah. Kalau tengok perbandingan dari segi image, Honor Magic 8 Pro ni dia punya subjek lebih stunning. AI membantu untuk menampakkan looks tu lebih natural dan lighting dan shadow tu diseimbangkan. Yang last kali ni, Stability Engine yang ni membantu untuk mengelakkan gambar korang tu jadi blur. Walaupun zoom jauh, still sharp and clear. Bahagian tepi ni akan ada AI button yang korang boleh set untuk gunakan sebagai shortcut, ataupun dalam mode kamera, korang boleh gunakan sebagai dia punya trigger. Kalau dah beli Honor Magic 8 Pro ni, nak tunjuk lah yang korang tengah shoot menggunakan dia, just guna je watermark yang terbaru yang ada dalam smartphone ni. Yang tadi aku sembang pasal dia punya Night Engine, dia punya Portrait Engine, dia punya Stability Engine tu baru sikit. And sekarang ni, aku nak masuk dia punya AI dia. Smartphone baru mestilah AI lagi power. Dan first kali kalau korang nak hilangkan something dalam korangnya foto tu, just gunakan AI Eraser. Nak lagi glowkan subjek korang tu, just Facetune ataupun AI Beauty. Still macam blur foto tu, boleh gunakan AI Upscale. Yang last kali ni paling power lah, sebabnya kalau korang beli Honor Magic 8 Pro ni, tapi macam korang tengah gunakan Hasselblad, gunakan Leica, gunakan Zeiss, just guna je Magic Retouch ni, korang boleh ambil color daripada foto reference tu, masukkan dekat foto korang. Apa hal pakui letak nama-nama tempat ni? Disebabkan smartphone ni dah jadi selected photography equipment Visit Malaysia 2026, dan aku nak ambil vibe tu macam tengah bercuti menggunakan Honor Magic 8 Pro ni. Apa-apa pun dapat tak dapat, dan thank you to Honor Malaysia. Ciao gang, tunggu next review.